Assalamualaikum geng kebun. Selepas saya tunjukkan video hasil tanaman kami, ada yang minta untuk saya tunjukkan sekali lagi bagaimana saya buat baja kompos. Selain daripada kulit buah-buahan yang kita makan di rumah dan juga hampas daripada bahan-bahan masakan yang kita boleh tanam terus sebagai baja, kita juga boleh jadikan bahan-bahan ni sebagai baja kompos. Hasil tanaman yang agak kurang elok untuk dimakan, juga kulit buah-buahan yang dikupas di rumah, hampas kelapa, hampas dari kunyit, halia, kulit-kulit bawang, saya gunakan untuk buat baja. Saya letakkan soda bikarbonat untuk menyerap dan mengurangkan bau busuk baja. Ajinomoto ni saya letakkan untuk jadi penggalak tambahan nutrien. Saya letak ragi yang biasa orang guna untuk buat tapai untuk mereputkan bahan-bahan yang saya masukkan dalam baja ni. Saya masukkan juga telur dengan kulit-kulitnya sekali. Saya masukkan juga gula merah untuk membentuk nutrien dan tenaga bagi membolehkan bakteria dan kulat membiak untuk menguraikan bahan yang dicampurkan dalam baja tadi. Semalam saya buat aiskrim durian Belanda. Hari ini kulit dan bijinya saya campurkan dalam baja kompos. Air yang saya gunakan, air cuci akuarium ikan saya. Kalau tak ada, guna ajalah air biasa. Kemudian tong berisi bahan-bahan tadi digodak-godakkan supaya semua bahan tadi mesra dan menjadi baja. Saya tapiskan dan baja tadi saya masukkan dalam botol yang dah dibersihkan. Yang ni pula balang yang dah saya tebuk bawahnya, saya tanamkan separuh dan saya letakkan air baja tadi dengan sedikit isi yang ada dalam tong baja tadi. Tutup kedap-kedap supaya tidak bersemut. Bila dah kering, kita top upkan lagi. Baja tadi nak curah terus pada pokok pun boleh. Baja organik yang kita buat sendiri, kita akan yakin ianya selamat untuk tanaman kita dan selamat untuk kita makan hasil tanaman kita. Dan saya juga tak bimbang nak melepaskan ternakan untuk meragut dan makan tanaman yang saya tanam. Kalau ayam dan angsa tadi termakan baja organik yang saya taburkan di pokok, tidak memudaratkan. Pendek kata, baja yang kita buat sendiri murah, organik dan lebih selamat. Jom kita buat. Alhamdulillah.